Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Aina Tasha binti Mahasan. Nama saya Amarida bin Muhammad Sahafuddin. Dan nama saya Arifah Dalila binti Azri Faizal. Dan tajuk video ini ialah Bila Skrin Lebih Dipandang. Yes, naik level. Kalau macam ni tiap hari boleh jadi pro player. Baguslah. Nanti boleh bayar bil elektrik sekali. Kak, jangan sentak. Ni bakat masa depan tau. Assalamualaikum. Aham. Waalaikumsalam untuk diri sendiri nampaknya. Waalaikumsalam, Nek. 年年因爱大地，把肚不压塞。如不牛，记住年年，如不牛。 Maaf Nek, tadi kami tak perasan. Nek, tengah main game tadi. Perlawanan penting pula tu. Nasib adik menang. Yeay. Dari nenek masuk sampai nenek duduk, mata korang tak terangkat langsung. Oh, jadi nenek ni tak penting lah. Bukan macam tu, Nek. Telefon tu tak salah. Tapi kalau adab tu dah hilang, itulah yang salahnya. Kawan-kawan semua main game. Kalau tak sertai, rasa terasing sekejap lagi. Ketinggalan apa? Trend ke nilai ni? Nenek faham dunia dah berubah. Tapi hormat kepada orang tua tu tak pernah berubah. Nenek nak bercerita sikit boleh? Boleh. Dulu masa nenek kecil, nenek tinggal di kampung. Tak ada internet ni. Kalau nak tahu cerita, kami duduk sekeliling datuk. Kami dengar, kami belajar, kami hormat. Sekarang kamu ada dunia di hujung jari je. Tapi jangan sampai yang di depan mata terabai. Kami tak berniat nak abaikan nenek. Nenek tahu. Sebab itulah nenek tegur. Tegur kan tanda sayang. Kadang-kadang orang tua ni tak minta banyak. Cukup sekadar dipandang dan didengari. Nek, maaf. Arifah tak sedar. Adik minta maaf, Nek. Mulai hari ini, bila nenek bercakap, kami akan letak telefon dulu. Game boleh pause. Tapi hormat tak boleh tangguh. Itulah yang nenek nak dengar. Teknologi tu alat je.
Akhlak itulah yang jati diri. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia maya hingga kita lupa menghargai insan yang nyata. Ingatlah, orang yang berada di depan mata lebih penting daripada orang yang berada di hujung jari. Gunakan teknologi dengan bijak, utamakan adab dan kasih sayang.